Baik awak-awak semua, biasa bayi promote kedai orang kan. Okey, hari ni Abi nak promote kedai bayi sendiri. Lantaran Char Kway Teow dan Mei Rebus Terengganu di hadapan Sekolah Menengah Seberang tu. Sekolah Menengah Seberang tu kan. Okey, depan tu bayi berada di hadapan Sekolah Menengah Seberang ni, padang bola dia tu. Sekarang ni kami dah beroperasi daripada pukul 9 pagi sampailah pukul 11 malam. Okey, untuk sampai pagi kita ada ni lah lauk-lauk tengah hari dah sebenarnya, tapi pukul 9 pagi 10 pagi tu dah siap dah. Kita ada macam-macam ni lauk-lauk yang kita ada yang goreng, ada paru belada, ada tempe goreng, ada terung sambal, lepas tu kita ada daging gula, kita ada ikan goreng, kita ada apa lagi lalat ni pun sibuk sungguh lah, ayam masak merah ada, lepas tu kita ada lagi daging masak merah ni, kita ada ikan goreng belada gini, kita ada gula ataupun kari terung, kita ada ayam masak lemak kuning, kita ada sayur lemak putih ni, sayur satang ni, ada ikan singgang. Lepas tu kita ada sayur air macam biasa. Ni wajib ada ni kalau orang kelabu pula, ni mari asap bergerak. Okay, ada telur goreng. Ini ada antara menu kita ada. Ni nasi lemak pok ni pun ada. Ni boleh buat sarapan pagi lah. Nasi lemak pok ni gila-gila pengantin. Sebab apa awak kena mari sini? Sebab Abai menyediakan tempat yang selesa dan tenang, aman, damai untuk korang makan dengan tenang-tenang. Kita dah boleh dine in, tukang awak air pun ada, suasana kedai pun okey. Lepas tu awak boleh santai-santai di sini.